Hello guys, welcome to Encik Pet Channel. So kita sekarang ni nak jalan-jalan ke satu kedai makan di area Kuching yang agak unik juga untuk para riders. Para riders memang dia orang akan tahu kedai ni. Jadi korang jangan mengaku korang riders kalau korang tak pergi kedai ni. Kedai ni terletak dekat dengan Sarawak Plaza dekat sana. Yang penyedia dekat atmosfera ni seberang ni. Dia ada private parking untuk customer dekat area sini. Korang just bagi tahu je dengan kedai, Google kedai ni, dan korang boleh parking kat situ lah. Ni is CIMB Bank. So jom, inilah kedainya, Fist and Furious Cafe. Jom. Gambar siapa yang kita kenal kat sini, ada tak? Banyak betul gambar. Helmet motocross. Ducati Scrambler. Mau tak? Mau? Okay. Motor Guzzi guys. Yang ni motor rare. Jangan nampak ni. Tengok ni, original leather ni. Racer 2099. Nombor seri dia kot. Made in Mandelo del Lario. Rasanya motor ni jangan pakai ni. Engine between. Engine between ni dia direct tau. Tengok direct. Dia pakai shaft belakang. Dia tak pakai rantai, dia tak pakai belting. Pakai shaft, senang maintenance. Kenapa motor ni tak masuk Malaysia? Rasanya motor ni tak wujud dah kot. Ni ala-ala motor cafe racer lah. Dia satu single seat. Dia punya pemijak kaki ni kat belakang sikit, tayar depan besar. Motor. Tengok swing arm rare. Mak guard pun carbon fiber. Blow Pipe Run. Ni memang kedai owner yang mengasaskan Blow Pipe Run. Blow Pipe Run founder. Kalau korang nak tahu Blow Pipe Run tu, kalau di Sarawak ni dia dari sama ada dari Kuching ke Sabah ataupun dari Sabah ke Kuching, jarak dalam 1300 km macam tu, kurang daripada 24 jam lah. Oh, minat betul dengan Ayrton Senna. Dari 92, 93, 89, 88, 87, 86. Setiap tahun dia ambil. Ni owner kedai ni, Alex Wong. Honda 2-stroke. Ni motor 2-stroke. Sekarang dah tak jumpa dah koleksi-koleksi 2-stroke ni. Ini first time lah kita tengok depan mata sport bike 2-stroke. Single sided swing arm lah. Siap ada kickstart lagi. Ni siap ada quick shift. Koleksi-koleksi duit seluruh dunia. Ender Stratocaster. Ya, Blow Pipe Run 15 jam tahun 2017. Masa ni jalan teruk lagi ni. Depan Borneo teruk lagi. Dia buat 15 jam. Ni 13 jam lagi rare. Oh, padu lah guys. Ini car class fastest driver. Ini triple run in a week. Seminggu 3 kali. Gila, record breaking. Multi Strada. Ini owner ni memang ni lah. Dia asalnya pelumba jet ski. Koleksi helmet lah. Banyak. Ni ada lagi helmet Rossi. Ni bukan helmet yang kopi ori. Ni memang original punya helmet. Ada sign lagi. Sign siapa tu? Ni antara pencapaian Alex Wong lah dalam jet ski. Dari atas sampai bawah ni. Gambar-gambar ni. Pocket bike pun ada. RS4 Max Biaggi Aprilia. Nice lah guys. Macam museum lah sini. Museum untuk motorsport.
sampai ke tandas lah. Dia punya decoration gila, mantap. Ni tarikan utama Formula 1, full scale Formula 1. Ni Alex Wong punya jet ski. Mungkin ni lah jet ski yang digunakan untuk race kot. Ni kawasan untuk basking, jamming. So owner ni mesti suka main muzik ni. Tengok dia punya koleksi-koleksi diecast ni. Sama koleksi-koleksi yang rare punya. Photography, sharing, title, storyteller night. Hello guys. Marc Marquez. Abang adik. Tandas pun ada Valentino Rossi guys. If one day the speed kills me, don't cry because I was smiling. Paul Walker. Yeah. Anita guys. Anita ni kalau tak silap saya dia antara wanita yang mengelilingi dunia. Sekarang ni saya rasa dia guna motor FZ kot, Yamaha FZ. Seluruh dunia dikeliling. Ada dia punya ni memori dekat sini. Korang nak tengok tak macam mana duduk dalam Formula 1? Tayar betul ke ni? Macam ni ke tayar Formula 1? Macam bukan tayar betul. Tak pasti ya. Carbon fiber betul. Ayrton Senna guys. Valentino Rossi. Ni peminat Valentino Rossi dan apa ni, Ayrton Senna. Hi guys. Saya rasa sampai sini saja video saya pada kali ini. Sampai kita bertemu lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.